kenapa ada orang sanggup apply IPO beribu-ribu unit walaupun belum tentu dapat. IPO ni maksudnya syarikat yang baru nak masuk bursa. Sebelum saham itu boleh dibeli dekat market macam biasa, pelabur boleh mohon melalui bank ataupun platform IPO. Kelebihan dia, kalau saham itu dapat sambutan, harga masa listing meningkat. Dan inilah yang orang panggil gain listing ataupun listing gain. Itu mudah, kalau harga IPO 50 sen, selepas listing market buka 70 sen, siapa yang dapat saham awal dia dah confirm untung atas kertas. Tapi bukan semua IPO untung. Ada juga IPO yang bila listing tu jatuh. Jadi jangan main apply je. Bila orang cakap panas akan naik, korang apply. Sebelum apply IPO, sekurang-kurangnya kita tengok 3 benda. Yang pertama, bisnes apa dia buat. Kedua, duit IPO tu nak guna untuk apa. Ketiga, valuation dia mahal atau murah. Kebetulan sekarang ada 3 IPO yang sedang dibuka. Yang pertama, Goli. Kedua, EI Power. Dan ketiga, Skychip. Satu property, satu power energy dan satu lagi berkaitan chip AI. Okey, dalam episod seterusnya aku akan breakdown satu-satu. Mana nampak menarik, mana yang kita perlu berhati-hati. Okey, sekarang follow Brojak Invest. Kita belajar saham secara simple, bukan ikut hype semata-mata.